Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua sahabat-sahabat yang berada di podcast ini. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan menggunakan podcast kita sebentar saja lagi. Jadi mohon kepada sahabat-sahabat semua yang berada untuk sama-sama kita memberikan insyaAllah. Okey, minta kepada semua yang berada di sini kalau sudi untuk sama-sama like, kalau boleh kita share juga komen dari ini kita sama-sama mendapat ini. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan petunjuknya. Jadi kepada semua yang ada di ruangan komen, Assalamualaikum, khabar semua, selamat datang sekali lagi ke ruangan saya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada semua yang ada pada hari ini. InsyaAllah kita akan mulakan program kita sebentar saja lagi. InsyaAllah kita akan kita mungkin boleh berdiskusi banyak tentang satu tajuk yang dikatakan agak baik untuk melampau dalam beragama, memahami adab dan batas perhambaan itu sendiri. So kita nak mencari sebab kenapa adanya yang disebabkan pelampauan ini dalam berdoa, dan kita nak memahami apakah adab kita sebagai seorang hamba kepada Allah yang Maha Esa. So insyaAllah dalam masa 2 minit lagi kita akan mulakan program kita ini lagi. Pada yang baru hadir sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bagi sikit. So mari-mari semua yang baru hadir, yang baru sampai, Alhamdulillah, mohon ya mari siapa yang masuk betul. Selamat datang kepada sahabat kita yang baru hadir, yang baru sampai. Silakan. Kemudian ada 2-3 orang pun ruangan live pada hari ini. Terima kasih semua bersama pada hari ini. Semua mesti belajar memahami dalam berdoa. Ya, satu gemuruh. Sama kita pada hari ini. Jadi kita akan mulakan apa? Untuk pengetahuan yang mungkin baru saja berada di ruang kita pada hari ini, insyaAllah pada minggu depan kita ada podcast depan sekolah. Jadi kita minta pada semua ini menunggulah dari kita menantikan podcast yang seterusnya pada minggu yang akan datang. So kita nantikan insyaAllah. Ya, sudah ada 6, berapa ni? 2, 4, 6. Oh, sudah ada 3 orang. Alhamdulillah, 3 orang. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudi apa sarannya dirinya, berikan underline, ada komen, berikan komen, share kita, insyaAllah. Saya akan cuba baca lah sebab kadang saya pun macam tak nampak sangat. Jadi kita tengok kok mana tahu kita baca sikit lah. Alright, insyaAllah kita nak mulakan sesuatu lagi. InsyaAllah kita mulakan program kita ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mendengar setiap rintihan hamba-Nya. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, iaitu kedua yang terbaik dalam ibadah dan juga dalam pengabdian. Baik, dalam episod podcast kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat dekat dengan diri kita, dengan kehidupan kita sendiri, tetapi jarang kita perhalusinya secara mendalam, iaitu melampau di dalam beragama. Ini yang seperti mana yang anda lihat pada poster di belakang saya pada ketika ini. Baik, so mari kita lihat. Doa adalah amalan harian kita, pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Setiap daripada kita berdoa ketika susah, ketika senang, ketika sempit, ketika lapang. Namun persoalannya di sini adalah, adakah semua cara kita berdoa itu betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Atau tanpa kita sedar, kita telah melampaui batas dalam kita berdoa. Hari ini kita akan mengupas isu ini secara tenang, berlandaskan kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, dan juga dari pandangan para ulama yang dihormati, agar doa kita bukan sekadar banyak, tetapi juga penuh dengan adab dan juga insya-Allah akan diterima oleh Allah SWT, insya-Allah. So, mari kita lihat apakah yang dikatakan doa yang merupakan antara ibadah yang paling intim di antara hamba kepada Tuhannya. Nabi pernah bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan daripada Al-Tirmizi, yang bermaksud doa itu adalah ibadah. Okay? Maksudnya doa itu adalah seperti solat, seperti puasa, seperti zakat. Kerana doa itu adalah satu ibadah. Dan hadis ini meletakkan doa pada kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Okay? Ya, sebab itu doa bukan hanya sebagai satu sekadar satu permintaan semata-mata, tetapi ia juga merupakan satu bentuk pengakuan bahawa kita merupakan hamba-Nya. Hamba kepada Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang segala-galanya kita memohon pertolongan kepadanya. Baik. Apabila kita berdoa, kita sebenarnya sedang mengaku beberapa perkara penting yang perlu kita akui. Pertama, apabila kita berdoa, kita akui bahawa kita merupakan golongan ataupun manusia yang sangat lemah. Kita ini orang kerdil, sangat lemah. Kerana itu kita memohon pertolongan kepada Allah SWT. Yang kedua, kita juga mengakui, apabila kita berdoa juga kita mengakui yang kita sedang memohon hajat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang berdoa tanpa meminta hajat kepada Allah SWT. Sesuailah dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitu hanya pada kaulah kami meminta menyembah, dan hanya pada kaulah kami meminta pertolongan. Jadi apabila kita berdoa, kita sebenarnya sedang mengakui bahawa kita sedang meminta hajat kita diperkenankan oleh Allah SWT. Kita juga bergantung sepenuhnya kepada Allah apabila kita berdoa. Sebab itu kenapa doa itu dianggap sebagai satu ibadah. Kerana kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dia nak apa? Sekejap. Thank you. Baik. Maka sebagaimana ibadah lain juga yang ada adab dan batasnya, doa juga mempunyai disiplin dan juga garis panduannya masing-masing. Baik, apakah yang dikatakan dalil bagi melarang kita melampau dalam kita berdoa?
Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-55, yang bermaksud, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai mereka atau orang-orang yang sangat melampaui batasnya. Ayat ini jelas dan terang bahawa Allah bukan sekadar memerintahkan kita untuk berdoa, tetapi juga Allah mengajarkan kita bagaimana untuk berdoa, bagaimana cara untuk kita berdoa. Maaf saya tengah dalam bilik, minta maaf. Baik, para ulama tafsir menjelaskan bahawa melampaui batas dalam berdoa, melampaui batas dalam berdoa itu boleh berlaku dari 3 sudut penting. Yang pertama, para ulama mentafsirkan bahawa melampaui batas dalam doa itu boleh berlaku pada permintaan. Yang kedua, para ulama juga mentafsirkan bahawa melampaui batas itu juga boleh berlaku pada cara dan lafaz yang tersendiri. Yang paling penting juga, para ulama mentafsirkan bahawa melampaui batas juga boleh berlaku pada sikap hati yang meminta itu sendiri. So kita lihat bagaimanakah bentuk pertama itu, melampau batas dari sudut permintaan. Ini yang kadang-kadang kita mungkin rasa macam, adakah aku meminta sesuatu benda yang dianggap melampaui batas? Ada orang minta supaya diberikan kekayaan, kalau boleh nak kaya lebih kaya daripada pemimpin-pemimpin dunia, ataupun lebih kaya daripada sultan dan sebagainya. Sedangkan mari kita lihat, antara bentuk melampau yang paling nyata adalah meminta perkara yang diharamkan atau membawa kepada maksiat. Contohnya, berdoa untuk berjaya menipu orang lain. Berjaya untuk menipu orang lain, berdoa, itu adalah antara satu contoh melampau dari sudut permintaan. Melampau juga untuk berdoa apabila kita memohon hubungan terlarang dipermudahkan. Ni sekarang ni biasalah ada hubungan terlarang apabila dua keluarga yang bermusuhan tak dapat nak apabila dua keluarga tidak dapat bertemu dan bersatu, maka mereka yang mungkin ada hubungan cinta, cintun dan sebagainya ini akhirnya melakukan hubungan yang terlarang dan memohon pula agar hubungan itu dipermudahkan. Ini merupakan antara yang dipanggil sebagai melampau dalam permintaan, ataupun kita katakan berdoa untuk meminta sesuatu itu dipermudahkan, walaupun perbuatan itu dilarang di dalam agama. Juga berdoa supaya orang lain turut dizalimi. Ini merupakan satu lagi permintaan ataupun satu lagi doa yang dikatakan melampau, kerana memohon agar orang lain itu dizalimi pula. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud dari riwayat Muslim, yakni seseorang doa hamba itu akan diperkenankan selagi dia tidak berdoa untuk perkara dosa atau perkara yang memutuskan silaturahim. Ini riwayat daripada Imam Muslim, ya. Ini mengajarkan kita bahawa doa tidak boleh bercanggah dengan nilai syariat itu sendiri. Maka pentinglah untuk kita apabila hendak meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah sesuatu yang memberikan kebaikan kepada semua. Yang memberikan kebaikan kepada semua, yang memberikan kebaikan kepada diri sendiri terutamanya, supaya kita tidak menjadi seperti orang yang orang kata menzalimi diri kita sendiri. Baik. Bentuk yang kedua adalah juga meminta, bila kita berdoa, kita juga meminta sesuatu yang dianggap mustahil dan melawan pula ketetapan Allah SWT. Baik. Sebagai doa melampau bukan kerana niat jahat, tapi kerana
doa itu tidak difahami dari segi batas kehambaannya. Antara contohnya seperti meminta agar hidup kekal di dunia ini. Sedangkan kita tahu dalam Al-Quran dia menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Maka mau atau tidak mau, kita kena faham bahawa doa memohon hidup kekal ini melawan ketetapan Allah bahawa hidup kita ini adalah persinggahan semata-mata. Selain daripada itu, ada juga yang memohon agar diangkat pula menjadi Nabi. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi kita yang terakhir, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul yang terakhir. Dan bagi seseorang yang cuba berdoa supaya diangkat dirinya menjadi seorang Nabi, maka ia telah melawan ketetapan Allah SWT dan juga meminta kepada perkara yang sudah pasti mustahil. Dan juga kita meminta agar hukum Allah itu diubah mengikut kehendak manusia. Mana mungkin hukum Allah yang Allah dah kata, yang telah tertulis di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun lamanya, diubah mengikut kehendak manusia. Apabila kita berdoa untuk minta agar hukum Allah ini diubah mengikut kehendak kita sendiri, mengikut hawa nafsu kita sendiri, maka ini telah pun bertentangan dengan perintah Allah SWT. Selain itu juga termasuk di dalam melampau apabila seseorang itu cuba menentukan perkara-perkara ghaib, iaitu siapa yang masuk syurga, siapa yang akan ke neraka, siapa yang akan mati terlebih dahulu, yang akan meninggal terlebih dahulu, siapa yang mengetahui bilakah tibanya hari kiamat dan sebagainya. Sedangkan Nabi sendiri pun tidak mengetahui bilakah hari kiamat yang akan tiba. Maka siapa yang cuba menentukan perkara gaib ini, secara tidak langsung dia telah melampau di dalam agama, kerana yang penting dia melanggar ketentuan dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Mau atau tidak mau, kita sebagai hamba perlu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi perintah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah mengetahui, tidaklah, kerana Allah mengetahui apa yang baik untuk manusia. Baik, bagi bentuk yang ketiga dalam melampau dalam berdoa ini, ada juga mereka yang berdoa dengan lafaz atau gaya doa yang terang-terang tidak beradab. Ada doa yang lafaznya seolah-olah seperti menuntut, ya Allah, kau mesti memberikan aku perkara ini. Ada yang minta kereta, ya Allah, aku kalau boleh nak kereta warna putih, jenis Jaguar, jenis BMW, warna putih, tayar dia besar, saiz 14 inci. Doa apa itu? Ada juga yang dibuat-buat, yang terlalu dibuat-buat hilang khusyuknya, atau dijeritkan seolah-olah Allah itu sendiri tidak mendengar. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahawa bermaksud sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan jauh. Tuhan tu tuli, tuli tu maksudnya pekak. Tuhan tu bukan tuli. Tuhan juga tidak jauh. Dan Tuhan pernah berkata, Nabi pernah berkata, berdoalah kepadaku, kata Allah, berdoalah kepadaku, saya akan perkenankan doa. Jadi kita dapat lihat di sini, doa adalah merupakan satu munajat, bukan satu persembahan. Doa adalah waktu untuk kita merasakan, okey, pada waktu ini aku adalah hamba. Yang merupakan satu hamba. Kita adalah hambanya. So pada waktu inilah kita menjadi hamba. Pada waktu inilah kita merasakan bahawa Allah mendengar permintaan kita pada waktu ini. Okay. So kita lihat, apakah salah faham yang disangkakan melampau tapi tidak sebenarnya? So perlu dijelaskan, mengulang-ulang doa itu bukan melampau. Memang kita dibenarkan untuk mengulang-ulang doa kita.
doalah, kan? Sebab itu kenapa kita diberikan doa yang terbaik untuk kita. Diberikan doa yang terbaik untuk kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW. Lepas habis solat, doa ini paling baik diucapkan oleh kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Meminta kebaikan di dunia, meminta kebaikan seluruhnya, meminta agar dilepaskan daripada api neraka. Memohon kepada Allah untuk dilepaskan daripada api neraka. Apakah itu bukan perkara yang lebih baik lagi? Dan juga tidak salah sekiranya untuk menangis dalam berdoa selagi kita tidak meratapi seseorang yang telah meninggal dunia. Okay? Menangis di dalam berdoa itu bukan lampau. Menangisi kerana merasakan diri kita ini berdosa. Merasakan diri kita ini seperti tidak layak untuk memohon sesuatu. Rasa hamba itu menyebabkan kita menangis dalam berdoa. Dan minta perkara besar seperti, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Ya Allah, ampunkanlah aku. Itu bukan melampau. Sebaliknya itulah yang harus kita lakukan setiap masa. Meminta agar Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Allah memasukkan kita ke dalam jannah. Allah masukkan kita dan mengampunkan kita. Allah memberikan rahmat kepada kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Rasulullah SAW itu sendiri akan mengulang doa dalam peperangan dan solat malam. Yang pentingnya adalah adab dan penyerahan diri kepada Allah. Pada waktu inilah kita merasai diri kita sebagai seorang hamba. Kita jangan jadikan diri kita sebagai seorang tuan. Sebaliknya menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang beriman dan bertakwa, mudah-mudahan. Okey. Kita tengok sekejap je apa ni. Oh, okey. Alright. So, okey. Sekiranya jadikanlah doa Nabi SAW itu sendiri sebagai satu contoh. Antara doa-doa Nabi SAW kebanyakannya ringkas tetapi menyeluruh seperti, Ya Allah, perbaikilah agamaku, duniaku dan akhiratku. Doa ini merangkumi seluruh kehidupan tanpa melampaui batas. Sebagai penutupnya, marilah kita bersama-sama bertanya kepada diri kita sendiri. Pertama, adakah doa kita itu mencerminkan kehambaan dan tuntutan kita sendiri? Adakah kita telah melampau di dalam berdoa apabila kita lupa siapa kita dan siapa Tuhan kita? Maka selepas ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga doa kita akan menjadi lebih beradab. Kita mudah menjadi lebih tenang dan kita lebih hampir kepada penerimaan Allah SWT. Walaupun kita mungkin berdoa tapi doa itu belum dimakbulkan lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan kita mendengar. Tapi Tuhan kita akan mengatakan, kau akan terima atau kau ditangguhkan rezeki kau ataupun ada yang lebih baik untuk kau. Itu sebenarnya yang kita harap. Akhir kata, marilah kita memperbaiki bukan sahaja apa yang kita minta, malah juga cara bagaimana untuk kita minta. InsyaAllah saya masih berlain ketika. Kalau mungkin ada yang nak tanya soalan ke, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita pada hari ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.